ada Thrifty supermarket. Famous lah dulu kat situ, Thrifty. And then ada kedai mamak, apa semualah kat situ. Jadi bila saya dah melepak, saya fikir mana saya nak lepak ni. Kan? Rumah tak ada. Rumah tak ada, apa tak ada. Jadi dekat situ ada satu stall tau. Dia macam stall burger, tapi stall tu macam restoran, satu restoran Cina ni punya. Bila malam dia dah simpan barang lah, stall tu ada. Jadi saya tengok sliding door dia. Oh cantik. Tak ada password. Boleh masuk dalam. Boleh. Come on lah. Kecil malam pertama saya lepak situ dalam tu. Okay. Tidur dalam tu bos. Tidur dalam, buka sikit, angin masuk. Tengah tidur baik. Tiba-tiba bukan angin lagi ni kan. Saya dengar apa bos? Aku cakap apa angin ni macam nak kata sepoi-sepoi bukan, sepul-sepul pun bukan. Aku macam dah boleh agak apa yang sampai tu. Apa bos? Aku dah boleh agak apa yang sampai tu. 3 ekor. Kau bayang aku gelupur kat dalam tu. Mana aku nak cari akses? Mana nak lari? Aku boleh bagi kau masuk, aku tak keluar ni.